Dalam video ini saya nak kongsikan cara macam mana kita dapatkan rebate daripada Shopee Pay e-wallet. Tengok video ini sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang, saya Daikan. Selamat datang ke YouTube channel Daikan. Kali ini saya nak tunjukkan berkenaan dengan Shopee Pay. Sekarang Shopee Pay tengah ada promosi sehingga 30 September 2025, mana setiap pembelian ataupun pembayaran dengan di retail ataupun di kedai fizikal, anda boleh dapat rebate sebanyak 31 sen, RM3.10 ataupun RM31 sen, RM3.10 ataupun RM31 lah dia punya rebate. Tapi setiap pembelian, 2 kali pembelian je lah. Maksudnya kalau anda beli satu hari tu 5 kali, tapi anda gunakan Shopee Pay 2 kali, so yang 2 kali tu dapat, yang 3 kali tu tak dapat rebate lah. So satu hari disihatkan kepada 2 kali pembayaran sahaja, anda boleh dapat lucky draw untuk dapatkan rebate tu. Dan setiap kali lucky draw tu memang akan dapat lah. Cuma tak tahu sama ada 31 sen, RM3 ataupun RM31 lah. Ok, saya tengok contoh yang saya dah buat pembayaran tu. Contoh macam ni, sebab pembayaran sebanyak RM56.90. So dapat bonus Shopee, dia panggil bonus lah, bukan cashback. So dapat bonus 31 sen ataupun macam ni RM88, dapat bonus 31 sen juga. Dan saya juga pernah dapat sebanyak RM3 lah. Tengok saya yang ni pada 31 Ogos ni, saya buat pembelian boleh dapat RM3.10 lah, dengan pembelian sebanyak RM104. So setiap kali pembelian anda akan dapat lucky draw. So lucky draw ni minimum payment kena RM5. Minimum payment RM5, anda boleh at least dapat 31 sen lah. So kalau RM5 dapat 31 sen bonus, tu lebih kurang cashback ataupun rebate sebanyak RM6 lah lebih kurang. Dia akan dapat terus kepada anda punya Shopee Pay, Shopee Pay wallet lah. Tapi kena pastikan QR yang anda scan. Sebab bila anda nak bayar tu, anda kena tekan scan and pay ni bawah ni. Lepas tu nanti kena pastikan QR yang anda scan tu adalah QR syarikat, bukannya QR individu. Sebab ada kedai-kedai yang dia tak gunakan merchant punya QR, dia guna individu punya QR. So individu punya QR dia boleh buat bayaran, tapi anda tak dapat lucky draw tu. Cuma anda kena pastikan QR yang anda scan untuk buat pembayaran retail tu adalah QR merchant ataupun QR perniagaan lah. Itu kena pastikan tu je. Ini so anda tekan yang earn cashback every scan ni. So ini adalah dia punya promosi. So anda boleh tengok sini 15 Ogos hingga 30 September. Sebenarnya dah sebulan lah sempena hari kemerdekaan tu. So anda ada lebih kurang, kalau tarikh video ni diriliskan, anda ada lebih kurang 15 hari lagi lah. Kurang daripada 15 hari lah untuk anda gunakan untuk dapatkan cashback ni lah. So launch Shopee Pay, lepas tu scan merchant QR code, lepas tu anda akan automatic dapat lucky draw. Anda tekan confirm. Dia setakat ni saya tak pernah buat pembelian yang scan QR merchant ni yang tak dapat lucky draw. Memang akan dapat. Tak kisahlah anda beli berapa, minimum RM5, memang akan dapat, sekurang-kurangnya dapat 31 sen tu lah. Kalau anda beli dekat tempat-tempat lain lagi lah, cashback yang lebih banyak lah. Contoh dekat Econsave ke kat mana ni, yang ni yang lagi banyak lah. Tapi kalau yang kedai-kedai biasa pun boleh juga, tapi dia punya cashback biasa 31 sen lah. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan cashback ataupun rebate daripada Shopee Pay. Ada juga yang kalau tengok sini kata bonus lah, cashback daily ni sehingga 30 September 2025. Kalau anda pengguna Shopee Pay, mungkin anda dah tahu. Kalau anda bukan pengguna Shopee Pay, mungkin ini adalah satu yang baru untuk anda lah. So jangan lepaskan peluang untuk dapatkan rebate ni lah. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.